Okay. Boom. Big shot. Otak asli. Scoop me. Rock me. Pusat. Otak degan nama gua. Boom. Assalamualaikum guys. Aku nak ceritakan sikit tentang pengalaman aku memiliki Honda City V-Spec ni. Memang terbaik. Benda yang paling aku suka ini. Yang first yang aku tengok, memang aku minat. Ini. Tengok kat belakang ada tempat aircon. So orang belakang tak ada kepanasan lah. Ruang belakang cantik, besar. Sangat sesuai untuk family car. Design dia memang cantik lah. Yang ni V-Spec Dalam dia touchscreen. Semua touchscreen. Tapi yang tak bestnya tentang ini, itulah anak kadang-kadang dia main letak tangan habis semua tertekan. Itulah kelemahan dia kot. Itu sendiri punya boleh handle lah kan. Plastik pun tak buang lagi. So far aku dah pakai dekat 7 bulan. Nak tukar minyak hitam lah 10. Sekejap aku zoom. Nak ada 10,000 km baru pergi servis. Dia panggil servis lah. So sekarang sekejap aku zoom sekarang dah 7,943 km. So far sangat okey lah kereta ni. Baru-baru ni aku ada pergi Kedah dengan Perlis daripada Ipoh. Minyak dalam lebih kurang 100 je pergi balik. Amat terbaik. Sorry guys, suara tak okey. Batuk-batuk, demam, serak-serak sikit. Dah apa nak cerita lagi. Memang terbaik lah. Puas hati lah. Kalau anda nak beli kereta ni, memang recommend lah Honda City ni, V-Spec ni. Design dia memang okey lah, cantik. So itu sajalah nak cakap tentang pengalaman aku. So jangan lupa subscribe, like, share channel aku ya. Okay, bye bye.